Korang boleh share sikit lah apa korang punya resepi. Macam kita orang ni baru nak naik. Kita nak baru naik tapi kita dah belagak macam kita ni dah lama. Betul, Mungkin betul. korang boleh share macam mana video korang nampak jackpot, tiba-tiba korang jackpot, rasa usaha sendiri mungkin boleh share kat kita orang. Dengan orang yang nak start buat konten ke, buat podcast ke, boleh share tak sikit? Aku rasa kita tak boleh beritahu sebab tu dah resepi Oh, dah tu resepi tu macam tak elok bahan-bahan. Bahan-bahan lah boleh. Bahan-bahan lah. Resipi Resipi tak dengan bahan payah. sama je aku rasa. Ingredient. Ingredient lah. Ingredient lah. Bagi dia dalam bentuk English Bagi dia bukan faham pun. tak payahlah. Okay lah, kau translate lah. Aku pula translate. Aku translate lah. Bahasa Okey, sama. kau cakap. Bahasa sama. Bahasa sama. Oh. Dia simple lah. Simple lah. Dia kena tengok apa macam mana orang kata. Contoh Niche lah. content yang korang nak buat. Contoh someone yang nak start content, apa benda korang nak buat untuk spark dia apa orang kata? Dia content lah. Konten. Maksudnya buat konten nak spark orang lah. Tak, Bukan. SPRK. Tutup kamera kejap. Kau sabar. Aku bedal dah ni. Banyak lah dia. Kau baru nak naik. Okey. Aku ikut kau. Dah naiknya kau ajar. Dah naiknya kau ajar. Dia lahir tak cukup bulan, faham ah? Oh, okey, Aku faham. ikut ni kalender Cina. Kalender Feels like home. Chromecast feels like home.